Saudara, Ketua Audit Negara Datuk Seri Wan Suraya mendedahkan hari ini dalam laporan Ketua Audit Negara Siri 1 tahun 2025 bahawa 40 anak syarikat milik 5 agensi di bawah kerajaan Madani mencatatkan kerugian melebihi 2.6 bilion ringgit pada tahun 2023. Antara agensi yang disebut dalam laporan itu adalah KWSP, rugi 941 juta ringgit. Lembaga Tabung Angkatan Tentera, rugi 720 juta ringgit. Lembaga Tabung Haji pun, rugi 690 juta ringgit. Felda, rugi 170 juta ringgit. Dan saudara, kumpulan wang persaraan, rugi 140 juta ringgit. Situasi ini amat membimbangkan kerana ia melibatkan dana awam yang sepatutnya diuruskan dengan baik demi kepentingan rakyat. Saudara, kerugian besar yang dialami oleh syarikat kerajaan ini mencerminkan kelemahan dalam pengurusan dan tadbir urus kerajaan Madani di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. Saudara dan saudari, lagi membimbangkan 5 agensi persekutuan didapati mempunyai liability yang melebihi aset mereka, menunjukkan risiko kewangan yang sangat serius. Dan jika syarikat berkaitan kerajaan dan anak syarikat di bawah mereka ini terus rugi dalam tempoh masa 4 tahun, Malaysia akan bankrupt dengan beban hutang yang berlipat kali ganda. Saudara, rakyat berhak mengetahui bagaimanakah dana awam ini digunakan dan kerajaan Madani ini perlu bertanggungjawab untuk memastikan setiap sen duit rakyat dibelanjakan dengan bijak. Saudara, gagalnya kerajaan dalam menguruskan syarikat-syarikat ini bukan sahaja merugikan negara, namun akan menyebabkan keruntuhan ekonomi dan aset negara akan digadai dan akhirnya negara akan bankrupt. Anwar Ibrahim perlu bertanggungjawab dan letak jawatan segera. Adakah saudara semua bersetuju?